saya ada masalah saraf yang kebas, yang 5 tahun yang dah saya hadapi. Kalau kata yang masalah saya ni, kalau kata, doktor kata kalau saya tak buat pembedahan di tengkuk, masa akan datang saya akan lumpuh seumur hidup. Punca je kan. Jadi bila saya tak nak dengar, tak nak buat operation tu apa semua, jadi saya biarkan saya makan vitamin B, buat saraf, buat tahan sakit. Lepas tu buat macam kat leher tu yang tengkuk kan, support tu kan. Jadi saya buat rawatan macam buat sendiri lah, macam tak nak pergi operation tu kan. Jadi ditemukan dengan Alora ni oleh abang saya kan. Dia cerita pasal dia ada urat timbul di pinggul. Dia pakai 3 hari hilang. Selama hari ni urut tak hilang kan. Urut hilang, urut timbul balik kan. Jadi saya ni nak rawat diri sebab dah tak tahan kan, nak tidur tak boleh. Maksudnya bila time ada saraf tu berketul-ketul dekat sini, dekat tangan ni. Bila time buat kerja rumah apa semua tak boleh berat kan. Bila time buat berat-berat je, malam mesti sakit. Semua sakit. Jadi macam saya rasa terbeban dekat diri sendiri kan. Cari ubat pun tak ada kan, ubat tahan sakit je doktor bagi. Jadi saya ni diperkenalkan dengan Alora. Saya pun macam tak tahu apa fungsi Alora ni sebenarnya. Just beli je sebab nak cuba kan, nak sihat kan. Jadi cuba. Jadi bila time saya nak beli tu, saya tanya dia punya price berapa kan. Jadi Allah cakap kan, harga je kan. Jadi saya si rumah yang biasa-biasa, no income kan. Bila time saya sebab nak sihat, saya terpaksa jual cincin saya. Wow, Masya Allah. Saya jual cincin saya sebab saya nak dapatkan Alora Pants. Jadi bila time dah jual cincin saya pergi je ikut abang saya nak pergi show, saya nak beli Alora Pants. Saya tak tahu pun fungsi dia apa-apa kan. Dia saya sebab saya nak sihat je. Bila saya dapat Alora Pants, saya terus pakai Alora Pants dengan soking. Dia kata konsisten kena pakai kan. Jadi tapi bila time malam pertama yang saya cuba pakai seharian tu, saya pakai, memang saya cakap, boy, pelik benda ni. Saya membuang air kecil 10 kali satu malam tu dengan air kencing yang panas. Yang panas kan, yang panas tu dia keluar. Saya cakap, ya Allah, benda ni aku sampai aku duduk tidur makin teruk kan. Dia cakap. Lepas tu abang saya kata sabar. Cuba lagi. Lepas tu bila saya konsisten lagi 3 hari tu memang saya punya kebas yang saya alami 5 tahun tu ringan, tak ada. Yang otot ni jadi lembut. Yang keras tu jadi lembut. Lepas tu saya konsisten lagi selama 2 minggu. 2 minggu berterusan. Memang saya tak basuh lah Rofen tu kan, just pakai je. Dan macam mandi buka, lepas tu pakai balik kan. Alhamdulillah, masalah saraf saya 95% hilang. Yang saya alami selama 5 tahun tu kan, yang membebankan diri saya cakap saya boleh turun tangga laju. Kalau tidak saya turun tangga sengit macam ketam macam tu. Kalau kata umur saya tak adalah kata berumur sangat, macam kata 60 ke apa. Umur saya masa kena tu masih dalam 48 kan. Jadi cakap saya rasa dah macam orang tua sangat. Betul saya berjalan anak pimpin kan. Jadi rasa macam malu diri sendiri kan. Cakap tak naklah kita ni rasa muda lagi kita nampak memalukan diri kita sendiri kan. Jadi dari situ betul saya dah dapat kebaikan Alora tu, saya terus call up dan saya tanya apa benda seluar ni kan. Dah pakai baru tanya. Pakai baru tanya. Maksudnya kita nak sihat kan, kita tak kira bakal benda tu memang dah bagus kan. Kita just cuba, beranikan diri cuba kan. Just saya pakai, alhamdulillah saya sihat. Terus baru call Ablan, apa benda seluar ni, dia ada magic ke kat dalam pen ni kan. Tengok macam biasa je kan. Jadi bila time Ablan cakap, okey, baru saya tahu filing dia apa, Alora Pen ni teknologi daripada Jepun apa semua. Lepas tu bagus lah saya cakap. Saya rasa saya nak orang lain sihat juga macam saya kan. Sebab saya sebab ramai yang suri-suri rumah, yang perempuan yang di luar sana masalah saraf tu ramai sangat kan. Jadi saya niat kat situ. Bila saya nampak dalam pemasaran BE diajar oleh abang saya tengok, saya cakap ya Allah, mudahnya kan, just sharing, pakai guna sendiri, lepas tu sharing. Now alhamdulillah saya dah kat sini dah 2 tahun. Dah label ECA dan income pun dah 5 angka. Pakai seluar je. Ya, pakai seluar je. Sharing dan pendapatan pun besar. Daripada kena jual cincin? Daripada jual cincin, sekarang double cincin dapat. Alhamdulillah, itu je. Terima kasih lah. Okay, sama.